Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Nur Batri Syariza Dan saya Ainul Husna. Kami dari Channel Putra SMK Bandar Baru Putra. Pada hari ini, pihak Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Putra telah mengadakan Majlis Pemakaian Lencana Jalur Gemilang yang bertempat di Dewan Putra SMK Bandar Baru Putra. Untuk pengetahuan penonton, majlis ini hanya merangkumi daripada tingkatan 3 hingga tingkatan 5 sahaja. Jadi, jom kita sama-sama saksikan. Jom! Baik, bersama saya sekarang Puan Haja Azarina binti Alias, Pegawai Pendidikan Daerah Kinta Utara. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Assalamualaikum, alhamdulillah. Boleh saya tanya beberapa soalan? Silakan. Sebelum saya memulakan sesi bertemu ramah ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan kerana dapat menghadiri dan merasmikan Majlis Pemakaian Lencana Jalur Gemilang yang berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Putra. Ya, alhamdulillah. Soalan pertama, apa pendapat Puan tentang pelaksanaan wajib bagi pemakaian lencana jalur gemilang ini? Okey, terima kasih kepada namanya Batrisha. Okey. Program pemakaian jalur gemilang ini kita lihat telah sampai pada masanya lah untuk kita laksanakan dengan harapan. Ini harapan yang sangat besar daripada kepimpinan negara untuk anak-anak di sekolah menghargai, menghormati dan juga merasai apa dia semangat yang dibawa oleh jalur gemilang itu sendiri. Kerana jalur gemilang ini merupakan identiti, merupakan maruah kepada negara kita Malaysia. Jadi sampailah masanya untuk kita semarakkan rasa cinta kepada negara itu melalui pemakaian lencana jalur gemilang ini. Apakah cabaran yang dihadapi oleh semua guru dalam memastikan generasi hari ini sanggup berkorban demi negara Malaysia yang dicintai? Okey, cabaran kepada para guru ini memang tidak sedikit. Cabaran itu datang dalam pelbagai bentuk. Jadi kalau kita lihat untuk memastikan generasi kita hari ini menjadi generasi yang bermaruah, generasi yang dapat membawa kemerdekaan ini dan menghayatinya dan memastikan negara kita dihormati. Cabaran yang ditempuhi oleh para guru adalah untuk menanam rasa cinta itu kepada anak didik, untuk mendidik murid-murid, mendidik generasi akan datang supaya bersama-sama dengan kepimpinan negara, bersama-sama dengan kita di pelbagai peringkat untuk menjiwai dan untuk menjadi seorang yang mempunyai semangat patriotik yang sangat tinggi. So itulah cabarannya. Pertama sekali untuk menanamkan dan terus mendidik untuk memastikan semangat itu dihayati dan mekar dalam kalangan generasi akan datang supaya kemerdekaan negara kita, maruah negara kita akan dapat sentiasa dibela. So, itulah yang pada saya guru-guru perlu cakna, guru-guru perlu menggunakan pelbagai pendekatan untuk memastikan kempen yang dimulakan pada hari ini seterusnya dapat dihayati oleh anak-anak generasi akan datang. Baik, terima kasih Puan atas kongsian Puan tadi. Okey, terima kasih Batrisha. Terima kasih kepada TV PSS Bandar Baru Putra.
Ya, apa namanya? Home of Magic Putra. Ya. Okey, terima kasih. Baik, bersama saya sekarang Saudara Amin Naufal, Ketua Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Putra. Assalamualaikum saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bertanyakan saudara apa pertanyaan? Boleh? Soalannya, pada pendapat saudara, adakah pemakaian rencana bendera Malaysia ini dapat mengeratkan semangat cinta negara? Baik, terima kasih. Pada pendapat saya, pemakaian rencana Jalur Gemilang dalam kalangan pelajar di sekolah amatlah digalakkan kerana ianya dapat memupuk semangat patriotisme dan menjadi simbol patriotisme dalam hati para pelajar. Itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih. Sama-sama. Sekian, itu sahaja daripada kami. Saya Nubati Syariza. Dan saya Ainul Rusna. Kami dari Channel Putra SMK Bandar Baru Putra. Bye!